Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekarang kita akan cuba untuk selesaikan soalan ini dengan menggunakan teknik penggantian ataupun substitution method. Penggantian yang saya akan gunakan, yang pertama adalah untuk saya gantikan y ke dalam equation yang lain. Jadi saya akan gunakan y daripada equation yang pertama. Saya salin balik equationnya. Kemudian kita singgalkan y di mana-mana bahagian. Dalam kes ini lebih mudah untuk kita bawa y ke bahagian kanan dan singgalkan dia. 13 kita bawa ke kiri akan menjadi negatif 13 dan y akan menjadi positif. Jadi kita dah dapat value y. Y adalah 2x tambah 3z tolakkan dengan 13. Ini adalah persamaan untuk y. Kemudian kita dah ada value y, maka kita substitutekan masuk y ini ke dalam equation yang kedua dan juga ketiga. Y masuk ke dalam equation yang kedua. Jadi kita tulis dulu equation yang kedua. Kemudian kita ganti masuk y ke dalam equation yang kedua ini. Maafkan saya. Okey, baru betul. Kemudian kita kembangkan equation yang kita ada sekarang. Kita akan dapat x tambahkan dengan 4x. Kemudian tambahkan dengan 6z. Tolakkan dengan 26. Tolakkan dengan z sama dengan 4. Kemudian kita selesaikan mana yang kita boleh selesaikan dulu. Kita akan dapat 5x tambahkan dengan 5z. Kemudian 26 kita bawa ke kanan. Jadi tambah 26. 5x tambah 5z equal to 30. Okey, kita dah dapat equation ini. Okey, kemudian kita masukkan y ke dalam equation yang ketiga pula. Kita salin equation yang ketiga. Kemudian kita gantikan y ke dalam equation yang ketiga. Hati-hati dengan sign negatif. Okay. Kemudian kita kembangkan sign negatif dengan value y. Maka kita akan dapat 3x tolak 2x tolak 3z tambah 13 tambah 2z sama dengan 12. Kemudian kita selesaikan mana yang boleh kita selesaikan. Maka kita akan dapat di akhirnya x tolak z sama dengan 12. Kita bawa 13 ke kanan. Jadi tolak 13. Kita tahu x tolak z sama dengan negatif 1. Okey. Selepas step ini, kita gabungkan equation persamaan yang saya highlight warna purple ini. Yang ini dan yang ini. Yang kita dah gantikan y ke dalamnya. Sekarang kita ada x dan juga z. Sama buat
salin balik 5x tambah 5z sama dengan 30. Kemudian x tolak z sama dengan negatif 1. Okey. Jadi, daripada sini, kita gunakan untuk gantikan masuk ke dalam equation yang di atas, yang di sini. Okay. Jadi, daripada equation yang bawah ni, x tolak z sama dengan negatif 1. Kita tahu yang value x adalah z ni kita bawa ke bahagian kanan, dia akan jadi positif z dan tolak 1. Okey, jadi ini adalah value untuk x. Kemudian kita akan masukkan value x ini ke dalam 5x yang berada di bahagian atas ini. Di sini, x ini. Masukkan ke dalam ini. Okey. Jadi kita teruskan 5. Kita masukkan z tolak 1 tambah dengan 5z sama dengan 30. Kemudian kita kembangkan seperti biasa dan kita akan dapat seperti ini. Okey. Kemudian kita selesaikan 5z ini. 5z tambahkan dengan 5z, kita akan dapat 10z. Dan 5 ini kita bawa ke bahagian kanan, dia akan jadi tambah. Jadi, 2 tambah 5. 10z sama dengan 35. Dan bila kita ada single variable, kita boleh selesaikan z sama dengan 35 per 10 ataupun kita boleh permudahkan menjadi 7 per 2. Kita dah ada value untuk z, iaitu 7 per 2. Value untuk z. Okay. Bila kita dah ada value untuk z, kita cari pula value untuk x. X-nya kita dah tahu, iaitu z tolak 1. Maka kita gantikan saja value x ini ke dalam value z yang kita tahu ini ke dalam z ini supaya kita dapat value x. Kita sambung buat x sama dengan z tolak 1 dan kita gantikan masuk value z yang kita dah tahu, iaitu 7 per 2 tolak 1. Maka kita akan dapat x sama dengan 5 per 2. Selesai untuk value x. Okay. Okey, kita dapat 5 per 2. Jadi selepas itu, sekarang kita ada x, kita ada z. Maka kita cari y. Apa value, apa equation y ini? Y ini kita sebenarnya dah ada equation dia di sini. Yang kita buat awal-awal tadi. Ini value y. So, y sama dengan 2x tambah 3z tolak 13. Kita dah ada value x. X kita dah ada. Z pun kita dah ada. Jadi, kita dah boleh dapatkan y. Jadi, apa yang boleh kita buat? Kita substitutekan masuk value-value sebentar tadi. Y sama dengan 2x tambah 3z tolakkan dengan 13. Jadi, kita gantikan masuk value x dan juga z. 2 5 per 2 tambahkan dengan 3 tolakkan dengan 13. 7 per 2. Maka untuk value y kita akan dapat 5 per 2. Y sama 5 per 2. Maka selesailah soalan ini. Untuk kita cari value z kita dah ada, value x kita dah ada dan value y pun kita dah ada. Maka selesailah soalan ini. Simple sahaja. Okey. Jadi kalau para pelajar nak check adakah betul value x, y, z yang kita dah dapat, boleh sahaja masukkan
value ini, dan value ini, iaitu value x, y, z ini ke dalam mana-mana equation sama ada 1, 2 ataupun 3. Lihat sama ada betul ke tidak kita dapat 13, 4 dan 12 sebagai nombor akhir. Jadi itu sahaja untuk video kali ini. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih.